Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Coach Irfan. Hari ini saya akan tunjukkan dua teknik, iaitu teknik squat dan juga teknik lunges. Dan saya akan membetulkan juga teknik-teknik tersebut kerana terdapat atlet melakukannya dengan cara yang tidak betul dan boleh mengakibatkan kecederaan dalam training tersebut. Mari saya tunjukkan dua teknik tersebut. Antara kesilapan paling biasa dalam squat ialah lutut melangkaui jari kaki, punggung tidak turun cukup rendah dan belakang membungkuk. Perkara ini boleh menyebabkan tekanan berlebihan pada sendi lutut dan pinggang. Salah tu awak buat. Mari saya betulkan awak punya teknik. Okey. Pertama, awak buka kaki awak seluas bahu. Okey, badan awak tegak dan letakkan berat badan awak pada tumit. Okey. Kemudian awak turun perlahan-lahan. Pastikan pinggul tolak ke belakang. Tolak ke belakang dan lutut tidak melebihi jari kaki. Tunduk, pastikan badan dan kaki selari. Dan naik. Okey. Bagi melakukan aktiviti squat, buka kaki selebar bahu, dada tegak dan berat badan pada tumit. Semasa turun, pastikan lutut sejajar dengan jari kaki dan pandang ke hadapan. Okey, mari saya kongsikan dengan awak gambar yang tadi sebelum awak buat dan juga selepas awak buat. Ada perbezaan kan? Okey. Sebelum awak buat, kaki awak lebih pada jari dan badan awak bongkok. Dan selepas saya betulkan teknik, lutut awak tidak lebih jari kaki dan badan awak stay tegak. Okay. Dalam latihan lunges, kesilapan biasa termasuk langkah yang terlalu pendek, lutut depan melebihi jari kaki dan badan condong ke depan. Kesilapan ini boleh mengurangkan kestabilan serta menyebabkan tekanan pada lutut. Salah tu awak lunges. Itu boleh menyebabkan lutut awak sakit. Okey, mari saya tunjukkan cara yang betul awak buat lunges. Okey. Pertama, awak buka kaki awak seluas ini dan pastikan lutut tidak melebihi ibu jari juga dan turun. Macam gini. Begini. Pastikan naik. Lepas tu turun. Badan pastikan tegak sama dengan kaki depan. Okey, dah. Bagi melakukan aktiviti lunges ini, ambil langkah yang lebih panjang supaya lutut depan berada tepat di atas buku lali. Turunkan badan secara menegak, bukan condong ke depan. Pastikan tumit belakang diangkat sedikit dan bahu kekal sejajar dengan pinggul. Fokus pada hasil, tolak lantai dengan tumit depan untuk kembali berdiri. Dapatkan dua aktiviti yang saya tunjukkan tadi. Okey, itulah saja perkongsian saya pada hari ini terhadap dua aktiviti tersebut. Saya harap ini dapat membantu anda untuk kekal fokus dan terima kasih. Dan itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sudah belajar? Sila komen.